Isu yang ketiga, dalam Al-Quran, kalimah minta hidayah ni dia ada dua bentuk. Satu disusuli dengan ila ataupun li. Yang kedua tak ada kalimah ila ataupun li. Apa contoh kalimah hidayah yang ada ila ataupun li? Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah Ta'ala mengajak kepada syurga dan memberi hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Lihat ada kalimah ila. Kalau li pula, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya inilah Al-Quran. Quran inilah yang memberi hidayah kepada jalan yang amat betul, yakni Islam. Jalan aqwam yang paling mengadakan sesuatu perkara dan dapat diikuti oleh orang lain. Kita sebut aqwam.